terakhir pula, satu slot bersamaan RM500, satu hari 20 slot sebanyak RM10,000, 300 slot masih berbaki, 600 slot masih berbaki, 516 slot diperlukan. Jumlah keseluruhan yang diperlukan sebanyak RM745,440. Sumbangan ahli waria pemilik untuk dan seisi rumah ialah ringgit biasa RM200 untuk satu rumah. Oleh yang demikian, pihak urusan masjid mengadu-adukan sumbangan dan infak daripada tuan-tuan dan puan-puan bagi menjayakan program pihak Ramadan kali ini dengan hanya mengimbas QR code yang telah disediakan di papan kenyataan masjid. Sumbangan juga boleh dimasukkan terus ke dalam tabung-tabung khas yang telah disediakan di dalam kawasan masjid. Iklan-iklan dan borang sajaan program pihak Ramadan juga telah diedarkan melalui pamphlet yang diletakkan di setiap pintu masuk masjid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan yang mulia ini marilah kita bersama-sama mengisi keberkatan Ramadan dengan amal ibadah yang sempurna. Seiring dengan itu, kami ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang bagi menjayakan program pihak Ramadan di masjid Qaryah kita. Sumbangan anda bukan hanya membantu untuk memeriahkan program-program yang bermanfaat sepanjang bulan Ramadan, tetapi juga satu amalan yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan yakni sedekah yang dikeluarkan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Marilah kita merebut peluang untuk mengumpul pahala dengan menjadi sebahagian daripada inisiatif ini. Setiap sumbangan sekecil manapun amat dihargai dan akan memberi kesan yang besar kepada kelancaran dan keberkatan program pihak Ramadan di Masjid Tengku Apa Jemaah Bukit